Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan menyampaikan syarahan umum yang bertajuk Cabaran Komunikasi Berkesan dalam Era Digital. Hadirin yang dihormati, komunikasi merupakan proses penyampaian maklumat, idea dan perasaan daripada seseorang individu kepada individu yang lain. Dalam era digital masa kini, komunikasi tidak lagi terbatas kepada interaksi bersemuka. Sebaliknya, berlaku melalui pelbagai medium seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok dan email. Perkembangan teknologi ini sememangnya memudahkan urusan harian. Namun demikian, di sebalik kemudahan tersebut, terdapat pelbagai cabaran yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi. Cabaran yang pertama iaitu kekurangan komunikasi bukan lisan. Dalam komunikasi bersemuka, mesej bukan sahaja dapat disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui ekspresi wajah, nada suara dan bahasa tubuh. Namun, dalam komunikasi digital, terutamanya melalui e-teks, unsur-unsur ini tidak dapat diterjemahkan dengan jelas. Sebagai contoh, mesej yang ditaip secara ringkas seperti baik boleh ditafsirkan dalam pelbagai maksud, sama ada bersetuju, marah atau tidak puas hati. Kekeliruan tafsiran ini boleh menimbulkan salah faham dan konflik. Menurut kajian komunikasi, lebih 60% mesej dalam komunikasi bersemuka disampaikan melalui unsur bukan lisan. Hal ini telah menunjukkan bahawa ketiadaan elemen tersebut dalam komunikasi digital akan menjadi satu cabaran besar dalam memastikan mesej difahami dengan tepat. Justru, kita perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata dan struktur ayat agar maksud yang ingin disampaikan tidak disalah tafsir. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada pembentangan pertama. Hadirin sekalian, cabaran kedua dalam komunikasi era digital ialah penyebaran maklumat palsu atau tidak sahih. Kemudahan untuk berkongsi maklumat secara pantas menyebabkan berita atau maklumat yang tidak ditapis mudah tersebar. Fenomena ini dikenali sebagai infodemik. Sebagai contoh, semasa penularan wabak COVID-19, pelbagai berita palsu berkaitan kesihatan tersebar luas di media sosial sehingga menimbulkan panik dalam masyarakat. Menurut laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM, ribuan aduan berkaitan penyebaran berita palsu diterima setiap tahun. Keadaan ini menunjukkan bahawa masyarakat masih kurang mengamalkan komunikasi yang beretika dan bertanggungjawab dalam talian. Cabaran ketiga pula ialah kemerosotan. Penggunaan bahasa yang betul dan sopan. Jika amalan ini berterusan, ia boleh menjejaskan mutu bahasa dan menggambarkan tahap profesionalisme seseorang individu, khususnya dalam konteks pendidikan dan kerjaya. Tambahan pula, komunikasi digital yang bersifat pantas kadang-kala menyebabkan individu bertindak secara impulsif tanpa memikirkan kesan kata-kata mereka. Hal ini boleh membawa kepada isu buli cyber yang semakin membimbangkan. Oleh itu, literasi digital dan etika komunikasi perlu diperkukuhkan agar masyarakat lebih bertanggungjawab dalam menggunakan platform digital. Saya akhiri bahagian saya di sini dan menyerahkan kepada pembentangan terakhir. Terima kasih kepada rakan saya Nur Hashimah. Hadirin yang dihormati, cabaran seterusnya ialah gangguan tumpuan dan ketagihan peranti digital. Dalam era digital, individu sering terdedah kepada notifikasi berterusan daripada pelbagai aplikasi. Keadaan ini menyebabkan tumpuan terhadap komunikasi menjadi terganggu. Sebagai contohnya, ketika menghadiri mesyuarat atau kuliah, terdapat individu yang lebih memberi perhatian kepada telefon pintar berbanding perbincangan yang sedang berlangsung.
Situasi ini bukan sahaja mengurangkan keberkesanan komunikasi, malah boleh dianggap tidak beradab. Selain itu, komunikasi dalam talian yang terlalu kerap juga boleh mengurangkan kemahiran komunikasi interpersonal secara bersemuka. Individu mungkin menjadi kurang yakin untuk bercakap secara langsung kerana terlalu bergantung kepada medium digital. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan, era digital membawa pelbagai kemudahan dalam komunikasi, namun turut menghadirkan cabaran seperti kekurangan unsur bukan lisan, penyebaran maklumat palsu, kemerosotan penggunaan bahasa yang betul serta gangguan tumpuan akibat ketagihan peranti. Oleh itu, kita sebagai pengguna teknologi perlu mengamalkan komunikasi yang beretika, berhemah dan bertanggungjawab. Kemahiran literasi digital serta kesedaran terhadap kepentingan bahasa yang sopan dan tepat harus dipupuk dalam diri setiap individu. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, terajak kata buruk padanya. Dalam dunia digital yang pantas ini, setiap kata yang ditaik mampu memberi kesan yang besar. Sekian daripada saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.